Dulu kata ilmu kalam ni tak ada. Ahli kalam. Nah, falsafah belaka ni. Ambil di Aristotle, Aflatun, Sakrat. Bawa kita buka kita Asariyah disebut ilmu kalam, ada yang dicela, ada yang dipuji. Oh, kau nak lepel lah. Ya. Betul, ilmu kalam ni ada dipuji. Ada dicela. Tapi ada tapi pula. Adakah hak demo dok ngaji sifat 20 tu ilmu kalam hak dipuji? La ilaha illallah. Sifat 20 tu ada cara berapa tu? Nah, cara sifat siapa? Ada Allah. Tentu sungguh ada Allah, tentu tidak tiada Allah. Cara berapa tu? Cara sifat Allah tu. Nah, tentu sungguh sedia Allah, tentu tidak baharu Allah. Ada masalah kan? Apa? Aflatun, Sakrat, Aristoteles mengajar ke sifat 20 ni? Ada. Bukan kita duk ambil akidah tu daripada falsafah. Jangan salah faham. Hak kita ambil daripada falsafah, ulama kita ambil itu ialah ilmu mantik, ilmu makulah. Terpanggil hikmah. Hak Nabi kata al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebijaksanaan tu ialah harta orang mukmin yang tercicir. Nah, aina ma wajadtum, di mana saja kamu dapat, ambil. Tak kira